pagi pada. Morning. Hari ni kita kaya mana je? Hari ni kita layan menu Kelang. Pergi Kelang ah? Kelang. Tengok sarapan kat Kelang, apa cerita ada sana. Pergi Kelang, sarapan. Alah. Tunggu Baim. Tengok member beli basikal baru. Tak pasal-pasal keluar modal. Oh, anjay. Sepeda baru dong. Lihat mereknya. Ni pakai aluminium track ya. 8,000. Bannya ukurannya ya nggak tahu lah, stangnya original. Aduh, aku jual basikal lama aku ambil basikal ni, tambah sikit lah kan. Body pun body alloy. Oh, ting 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 ah, ting 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 ting. Aduh, jangan gerimis saja. Jangan gerimis. Penat aku basuh basikal mana tadi. Tunggu Baim jap. Sekejap lagi Baim sampai tergerak. Shifting dia sedap ni. Kot-kot boleh sampai Selangor, Perak ke kan? Perak ke Penang ke kan? Kan? Try ya. Monggo. Boleh lah, cik tu je. Cik mountain bike saw-saw sikit. Gimana ni? Kita ke Kelang bro. KTM Kelang ke? Atau yang kedai yang kita sarapan je? Oh, kedai studio tu? Aku rasa kedai lagi ni. Tapi kopitiam tu. Kalau kedai kopitiam tu okey ke? Tapi tengok je. Kita pusing dulu. Bocor Maim. Ni Bukit Kuda. Kudanya ada. Kuda macam mana? Macam mana? Kuda dia. Kuda dia ada atas bukit tu. Kuda ni dalam ni lah. Jadi normal lah kan. Kuda. Tu. Di pada dalam. Kuda di dalam. Ada pergi buka? Sini ada apa, Yun? Saya cafe dalam rumah. Ya. Ya. Dalam rumah. Mana tu? Tu ada pergi stand. Aduh. Kita ada si baik anjing dah pula. Sial, berani sial baik. Kereta je tapi yang tengah. Terus je. Sampai Kelang dah, brother. Aku daripada Jawa, potong Bukit Kuda, masuk Kelang terus. Morning, Uncle. Satu, dua, tiga. Dah. Besar ruangnya. Ruangnya besar tak? Sama. Sepatah tu kata tu. Kecewa lah. Kelang buat kami kecewa lah. Datang Jojo tak dapat makan. Aduh, tempat lain lah. Estate buat macam Siapa dek tu? Ni, siapa dek ni? apa dia? Makan apa ni? Nasi lemak bro. Nasi lemak. Midah eh? Aku ternampak lah. Midah mana? Semak lidah. Orang macam tu. Jilat jari. Sampai jilat jari tu je. Kayu tak sebab apa pun. Kayu berapa kilo je? Makan je boleh. 10 kilo tak sampai kayu. Tak ada kan? Senak oh perut. Roti tadi
Kena roti. Sarapan ni sedap ni, berpokok ni. Yang kata hari jadi atuk aku bulan 12. Jemput datang sini Dia buat semalam kan? Tapi atuk aku keluar rumah ni dengan nenek aku. Tak ada. Dia tinggalkan meriam je lah kat depan rumah. Kawasan dia memang ada basikal lah. Oh, ada emas tu. Ada emas. Besar emas dia. Jalan tadi. Oh, jalan besar tadi tu. Jalan utama tu lah. Jalan tadi. Kedi. Rumah semedi. Sebab jam duduk sangat basikal tu. Oh, ada tasik kan? Tasik Teluk Bulai mana tempat lah. Oh, dah oh. Ni sampai mana, Bim? Ni dah sampai mana? Kan ni kita dekat Taman Anika. Anika? Taman Anika. Kita menuju ke Jalan Sungai Kelang. Ni jabatan kedua paling tinggi. Tapi dekat Kelang je lah. Jangan macam tempat lain. Ini pertik dah sampai. Itu sungai tu. Ini parit dulu. Di rumah Mak Baim. Dia tak tahu rumah mak dia kat sini. Dulu pusing-pusing. Patutlah dulu kau lepak sini, rumah mak kau kat sini. Aduh. Dia cari pasal tu. Nak kena abang usir rumput ni. Baik rumah dia ni. Boleh masuk ke? Di luar. Boleh masuk ke? Kau rumah orang ni, Baim? Ha? Rumah mak aku. Oh, ingat rumah Mak aku. Mak dia. Mak siapa? mak dia. Mak dia betul. Di kampung. Kampung siapa? Kampung Baim. Mak kau ada nanti, mak kau tengok siapa duduk basuh-basuh basikal ni. Nanti mak kau tanya siapa duduk basuh-basuh basikal. Sudah. Jiran marah jiran. Apa? Apa ni? Mak kau buat air? Aluai. Ada nes ketum. Nes ketum. Memang satu channel lah, Baim. Satu channel. Dia nak balik. Minum dulu. Dia punya keruh tu lain macam. Macam Red Bull lah. One love. Member tak tahan lah, siap terberak je. Oh tu dah melupuh tu. Tandas tutup, tak ada, tak boleh masuk. Member dah rasa bentuk lah tu. Kepala budak lah. Dah keluar kepala budak. Dah rasa-rasa bentuk kepala budak lah. Ada geng lah.
Lalu je, lalu. Oh, 2, 3, lalu. Hati-hati, budak gelang memang tak ada makan zaman. Setakat jil, jenis aku naik turun bukit aman. শেষে বাতাস হয়ে কিষানের মন ছুঁয়ে যেতে ভালো লাগে. Begitulah cerita di Kelang. Nak cari daging segar. Dorong belakang. Dorong belakang. Lagi dorong belakang. Lagi apa mau cakap aja. Ada yang mau menangis, ada yang mau mengembik. Amy cookies. Bos sedap. Jalan. Jom lah, dia best sekali lah. Philip ni. Philip ni. Philip tu. Sampai dah Sungai Rasa. Sampai Sarasa. Kau mana? Aku terus kanan. Nanti kau straight aja hantar tadi. Kenapa waktu sini? Waktu sini naik Bukit 16, tinggi. Tak, aku lalu dekat Padang Jawa tu. JBJ. Oh, jom. Panjat. Habis. Sampai. Sampai rumah. Penat je. Beli kita lah. Baik.